aku dah settlekan kerja aku untuk dua benda ni. Sekarang aku nak hantar dan pukul 11 aku akan balik. Ibu tak tahu, ibu, ayah and everyone tak tahu aku balik hari ni dan half day sebab aku cakap aku balik esok. Ibu tengok ni, surprise. Dan ayah tengoklah lagi Ain balik petang sampai lah, petang. Walk slow, okay. Sekejap lagi aku akan exit Kambang sebab nak jumpa my cinta hati dulu. Lepas tu kita akan balik ke Perak. Ni goodies. Ada lagi goodies tapi aku tengah tunggu staff tu bagi. Dalam ni ada perfume dapat 2 dan ada tumbler. Nantilah bila-bila kita unboxing macam mana rupanya. It's okay. Untuk a little update, aku dah habis dah. Aku half day, aku dah keluar office. Ni aku patah balik rumah, hantar kunci. Tadi aku dah salam-salam dengan diorang dan nangis-nangis dah. So kalau yang mana tengok YouTube saya, staff-staff, terima kasih untuk 6 bulan dan minta maaf salah silap selama 6 bulan. So jumpa lagi nanti, insyaAllah ada rezeki. Bye bye. So hi guys, sebenarnya aku dah sampai Perak semalam. Lepas tu aku lupa nak end kan aku punya vlog ni. So pagi ni kita buat unboxing goodies yang aku dapat masa aku last day kat Sirip. So ni adalah goodiesnya. So kita akan tengok apa yang kita dapat. First aku dapat buku nota, dapat pen 2. Lepas tu ni macam pewangi kereta kot, pewangi betul. Sini aku dapat 5. Dia nampak ke ni? Nampak ni. So lepas tu aku dapat perfume kereta juga, tapi ni jenis liquid. Ni vanilla punya bau. Ni adalah tumbler. Tumbler. Dia ada ni. Dalam dia macam itu je yang aku dapat dari Sirip. Kalau kita yang lain pun ada satu pen yang sekali dengan buku nota tu. So itu sahaja. So hari ni hari Ahad 23 hari bulan. Aku nak endkan vlog yang semalam aku buat habis intern. Sekejap lagi aku akan bertolak ke Perlis atas urusan kerja. So aku tak tahu aku akan buat vlog ke tak dekat sana. So apa-apa pun tengoklah nanti ada vlog ke tak ada vlog. So itu je video untuk kali ni. See you on my next video.